Oh, hari ni hujan ni. Yachin, Yes, what is this place? this place is called Gülhane Park. It's a part of Topkapı Gohana Palace. Parks. So to see what? Tulips. It is time now in So in Istanbul. April they have tulip. Tulip. It is beginning of Tulip Festival in Istanbul. So you have a festival. Yes, Tulip So Festival. is the tulip from from Turkey. from Amsterdam originally here? No. Originally from Central Asia, Uh-huh. brought by Turks from Central Asia to land of Turkey, Anatolia. Uh-huh. Then Ottoman Emperor gave tulip seed as a present to To- Dutch embassy. Dutch Then, embassy. Yeah, they started to plant tulips Yeah. in All Holland. right. That So- we understand now. Yeah, now Okay. in Istanbul we have tulip festival in April. In April they have tulip festival. So all this park here Yes, will do- have tulips. Yes. Comel tengok ni, comel ni tulips ni. Kalau main sini free lah tengok ni. Kalau you ke Belanda kena bayar. You know, Belanda Keukenhof tu kena bayar. Sini free je. Tengok free. Tengok tu. So this is part of the palace. Yes, Gülhane. It is called Gülhane Where's the Park. palace? Where's the palace? Palace is you don't see from here. Oh, it is so is this upstairs. part of the palace? Hi Faye. Hello. Wah, hujan-hujan basah pun tengok. Ambil gambar tulips. Tengok ni ada baru nak ke apa? Nak kembai. Baru nak pokok tulip lagu ni pokok tulip. There's tulips, comel tulip. Tulip ada merah, ada pink, ada kuning, ada putih. Tengok warna tulip warna kuning. Tu ada tu. Wow. Okey, tengok ni. Ni warna kuning. Okey, ni warna putih. Hari ni hujan lah sikit, tapi tak apalah. Asalkan ada benda comel nak tengok. Nak ambil gambar. Okey. Tu tengok tu. Tulip. Okey, tengok ni. Okay, so Dr. Muhammad pun ada kat sini. Tengok apa ni? Tengok apa ni kita? Tulip. Tulip. Bukan di Amsterdam It's in Istanbul. Origin is in Turkey. Tengok ni brother one kita ni. Mari tengok tulip. Hujan-hujan pun semangat tengok tulip Sangat. Awesome kalau mari ke Turkey, boleh pak, boleh mari sini. Okey, boleh pak lima macam tu boleh mari sini. Okey. Thank you. Hello, apa khabar? Aku sekarang ni berada di Istanbul. Hari ni nak tengok apa tu? Basilika Sistine, di mana air yang zaman apa tu? Roman Byzantine dulu simpan air. So mari kita tengok Ni tempat reservoir lah. Tempat takungan air untuk minum. Tu tengok tu. Tempat dia luar. Ada pillar lagi. Comel tempat ni. Tengok tu. Okay, 1500 tahun dah tempat ni. 1500 years ago. Okay, sorry, I'm with Yachin. The best tour guide here is Istanbul. Oh, tengok comel. Tempat orang dulu orang Roman Timur letak air untuk minum supaya sungai-sungai tak diracun. So dia ambil air tu letak sini. Dari sungai-sungai mai ke sini. Ni pillar ni ada patung kepala Medusa. Medusa kita tengok video-video movie, filem-filem yang kepala dia ada apa tu? Ada ular tu. Kalau tengok mata dia, kita akan jadi batu. Ni juga ya. Ni daripada temple-temple atau tokong-tokong daripada sini selepas
Sini apa tu? Constantinople, raja dia dah tukar jadi Christian state. Dia ambil apa tu? Patung-patung daripada temple-temple untuk buat apa tu? Pemberat untuk bangunan ni.